Hai. Morning. Okay, hari ni kita kat kebun. Panas. Ya, nampak panas ya. Dah pukul 11 dah baru datang kebun. Ya, sebab kita nak letak plastik kat daun pisang. Kat daun pisang dekat buah pisang. Letak plastik nanti ke ramai. Tu Mak Jang. Dia mai tebah-tebah. Mak ai. Monyet. Pesawit. Pisang. Ni ada buah nanti kita boleh ni. So hari ni tak apa-apa kita pasang ada 3 tandan pokok pisang. So kat bawah 2, atas ni 1. So kita dah habis settle. Kita berehat lah kan. Tadi I tak sempat nak ambil video. Tapi it's okay kita buat aktiviti hari ni kan. Mengeluarkan peluh tu adalah bagus ya. Mak I duk sibuk. Duk tudung. Dia punya apa panggil bang? Dia punya pokok-pokok. Tanam pokok banyak sangat. Itu I tanam pokok serai. Nampak guys? Nampak tak pokok serai? Sebaris tu. Sini pun ada juga pokok serai. Cuma kemarau dia tak ni sangat. Dia tak naik. Kalau dia hujan, dia akan naik bercambah. Tak kering. So, itu je lah kat. I nak bagi tahu apa aktiviti I hari ni. Itu je. Okay. Bye.